Bismillahirrahmanirrahim. Pembuka bicara. Yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang pandai dengan pintarnya, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan gagahnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia, salam Malaysia Madani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita ke hadirat Allah kerana masih dikurniakan umur untuk bersama. Lebih-lebih lagi nikmat yang agung perlu kita panjatkan rasa puji kita kepada Allah adalah nikmat hidayah. Kerana betapa ramai di luar sana yang tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk menggunakan telefon pintarnya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menggunakan telefon pintar hanya untuk perkara yang sia-sia, seiring dengan masa yang berlalu begitu saja. Maka perlulah kita berasa bersyukur kepada Allah, puji kerana Dia masih bagi kita hidayah dalam kita menggunakan telefon pintar untuk menambah nilai takwa dan iman di dalam diri kita ini. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan dan para penonton sekalian, dalam siri video kita pada kali ini, saya hendak mengupas tentang tafsir surah Qiyamah. Surah Al-Qiyamah adalah surah yang diturunkan di Mekah, yakni surah Makkiyah. Ia mengandungi 40 ayat. Mengapa ia dinamakan surah Al-Qiyamah? Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, para penonton sekalian, dinamakan surah Al-Qiyamah kerana pada awal surah itu Allah bersumpah dengan hari kiamat. Dan Allah bersumpah dengan nafsul lawamah, bahawasanya manusia ni akan dibangkitkan sesudah menghadapi kematian. Orang kafir, orang yang ingkar, orang yang tidak percaya pada Allah, mereka tidak meyakini akan berlakunya hari kebangkitan. Dan dalam surah ini ada dijelaskan tentang penafian Allah terhadap kata-kata mereka ini. Mereka tak percaya itu ini, tapi Allah bidas apa yang mereka katakan. Baik, kita akan kupaskan dari ayat pertama sehinggalah ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah beritahu, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan nafsul lawwam. Nafsul lawwamah ini adalah jiwa yang sentiasa berasa tempelak dengan dirinya. Tiap-tiap dia buat baik dan tiap-tiap dia buat jahat, dia berasa kesal dan dia menempelak dirinya. Kalau dia berbuat baik, an-nafs ini, dia akan rasa diri dia tu tak cukup, kenapa aku tak buat banyak lagi. Itu baru kalau buat baik. Tapi kalau buat perkara yang sebaliknya, iaitu perkara yang jahat, maka bertambah sesallah dirinya itu. Ini an-nafsul lawwam. Allah bersumpah dengan hari kiamat dan an-nafsul lawwam, bahawasanya mereka ini akan tempelak di mereka tak kala sampai pada hari tersebut. Ayahsabul insanu allan najma'izamahu bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tidakkah manusia menyangka bahawasanya kami akan kumpulkan tulang-tulang mereka untuk dihidupkan nanti? Manusia tak percaya. Orang yang tidak beriman dengan Allah, dia tak percaya bahawasanya tulang-tulang tu di bawah tanah, di dalam kubur itu yang telah berserakan, boleh dikumpulkan oleh Allah dan dibangkitkan. Allah beritahu, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami boleh kumpulkan tulang tersebut, tulang jari dan tulang yang paling halus antara semua tulang-tulang tu. Nak kata Allah boleh kumpulkan tulang yang paling kecil, tulang jari, apa dah lagi tulang yang besar, dan hidupkan mereka kembali. Tapi orang-orang ini, dia masih meneruskan maksiat dia. Dia tak percaya sebab dia tidak percaya. Bal yuridul insanu liyafjura amamahu yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka tetap meneruskan maksiat kerana mereka tak percaya dengan cerita tersebut, tentang kejadian tersebut.
Bahkan mereka mengejek-ngejek bila datangnya hari kiamat. Sambil mengejek mereka berkata, bila datangnya hari kiamat? Bila datangnya kiamat? Bila datangnya kiamat? Bila hari kiamat tak datang-datang pun? Sampai kan begitu. Mereka tak percaya sehingga tahap mereka mengejek-ngejek bertanya. Jadi Allah suruh kata, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ. Apabila pandangan sudah terpendar pandangan itu sebab berasa terlampau gerun dan takut bila datangnya saat kejadian tersebut. Wa khasafal qamar, dan bila mana ketika itu bulan telah hilang cahayanya. Maksudnya pada hari kejadian tersebut tidak ada lagi pemandangan yang indah. Bulan yang kita nampak bercahaya itu tidak akan lagi keluarkan cahayanya. Masa itu semua dah tak sibuk dengan perkara-perkara yang indah, perkara yang cantik. Khasafal qamar. Kita tahu gerhana bulan, gerhana matahari. Ramai orang suka nak membedakan istilah bahasa Arab. Kalau gerhana bulan ni khusuf ke khusuf, kalau gerhana matahari ni khusuf ke kusuf. Jadi kita berpandukan merujuk pada ayat Allah surah Al-Qiyamah tadi, wa khasafal qamar. Wa khasafal qamar bermakna kalau gerhana bulan dipanggil khusuf, kalau gerhana matahari sebaliknya iaitu kusuf. Wa jumi'a syamsu wal qamar, dan apabila matahari dan bulan itu, bulan dia jadi orang Terengganu, bulan itu dikumpulkan, beranggalan lah kan kalau orang kata, dikumpulkan, yaqulul insanu yawma izin ainal mafar. Manusia pada hari tersebut akan berkata, dalam keadaan terbingung-bingung, dia orang tanya, mana tempat nak lari ni? Nak lari ke mana ni? Nak lari ke mana? Mana? Apa yang berlaku? Nak lari ke mana? Where we want to run? Masa tu tak ada siapa boleh lari ke mana-mana. Nak lari ke mana? Semuanya dalam keadaan dihancurkan oleh Allah. Bukan macam sekarang. Kalau sekarang, contohnya, macam anjing nak kejar kita kan. Kita boleh berlari masuk ke rumah. Kalau macam kita di Asia Square, tiba-tiba ada buaya dekat Asia Square tu, kita boleh lari naik ke lift, boleh sorok lari ke dalam kelas, boleh pergi ke tempat lain, naik motor semua kan. Naik kereta apa. Tapi kalau masa hari kiamat tu, nak lari ke mana tak dapat dah. Kita tak tahu nak lari ke mana. Kalau sekarang di dunia ni, bila banjir, kita boleh lari ke PPS, pusat penempatan sementara, lari ke surau, lari ke masjid, lari ke tempat orang ramai berhimpun. Tapi kat kiamat dah tak ada tempat dah. PPS semua, lari ke masjid, lari ke surau. Tu Allah bagi tahu, kalla la wazar, tidak ada tempat untuk kau lari. Kalla la wazara ila rabbika yawma izinil mustaqar. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan. Pada hari tersebut dan dibangkitkan, maka manusia akan diterangkan apa perkara yang dia buat, perkara yang dia dah buat, dan apa perkara yang dia tinggalkan. Maknanya pada hari kebangkitan nanti, hari report card dia, Allah akan beritahu apa perkara yang kau dah buat di atas bumi dan perkara yang kau tinggalkan. Report card dia, macam kita kalau pergi ke sekolah, jadi pelajar sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, sekolah tadika, ada report card dia, di mana guru kelas kita itu akan memberi laporan tentang apa yang telah kita usahakan dan apa yang berada dalam kekurangan diri kita yang perlu ditambah baik. Begitu juga pada hari tersebut, semua manusia akan diterangkan satu demi satu. Walau alqa ma'azirah. Manusia pada hari tersebut, anggota tubuh badan itu akan menjadi saksi pada hari tersebut. Mereka akan memberikan keterangan berdasarkan apa yang telah kita usahakan semasa di atas dunia itu. Dan dalam surah Yasin pun ada cerita tentang ayat yang sama macam ni. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, kami kunci mulut mereka, dan tangan-tangan mereka akan berkata-kata dan kaki mereka akan menjadi saksi apa yang telah mereka usahakan. Lebih kurang sama ayat macam ayat surah Al-Qiyamah tadi. Walau alqa ma'azirah. Walaupun manusia pada hari tersebut hendak memberikan alasan bermacam-macam untuk membela diri mereka. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa
Qur'ana. Dalam ayat ini pula, ayat ini hanya ditujukan kepada Rasulullah. Tatkala Rasulullah tak sabar-sabar hendak membaca ayat yang disampaikan oleh Jibril, Allah bagi tahu Nabi Muhammad, jangan percepatkan bacaanmu, percepatkan lidah untuk membaca, ditang jalabi untuk segera baca. Kerana sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Quran di dadamu dan kami yang letakkan di lidahmu untuk bertutur. Kenapa Allah turunkan ayat ini pada Rasulullah? Kerana pada masa itu Rasulullah tidak bersabar-sabar hendak membaca apa yang disampaikan oleh Jibril. Jadi Allah turunkan ayat ini untuk menegur Rasulullah. Dan penerangan ayat ini juga ada di dalam surah Taha, berbunyi fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Maha suci Allah yang tinggi, Raja yang benar, dan janganlah kamu percepatkan membaca Al-Quran, hai Muhammad, sebelum sempurnanya wahyu ke atasmu. Barulah baca. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, hai Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku. Dalam riwayat ini, asbab turunnya ayat ini kerana Rasulullah pada masa itu sungguh-sungguh untuk menghafaz Quran. Jadi dia tak bersabar-sabar. Dia dengan Jibril baca dalam keadaan yang serentak. Maka Allah turunkan ayat ini, sabar Muhammad, habiskan mendengarnya, baru dikau baca, dan doalah mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu untuk aku. Wa qur rabbi zidni ilma. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa iza qara'nahu fattabi' qur'an. Bila dah selesai baca, ikutilah bacaan tersebut. Kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah. Yang ini ayat ditujukan pada orang-orang yang lalai. Allah bagi tahu, wahai orang-orang yang lalai, kamu lebih cintakan dunia, nikmat dunia yang mana akan cepat habis. Perkara yang sementara, hiburan-hiburan, maksiat-maksiat yang akan cepat habis. Nikmatnya hanya sementara, tapi kesan akibatnya itu berpanjangan. Macam zina, suka berzina, tapi nikmat itu hanya seketika je. Kesannya itu berpanjangan, akibat itu membawa implikasi yang dahsyat. Wa tazarunal akhirah. Dan kalian tinggalkan akhirat. Tidak sibuk fikir untuk persediakan bekalan untuk bawa ke akhirat, negeri yang abadi, di alam kehidupan yang kekal, yang tidak sementara, yang tidak cepat habis, yang tak habis. Kalian tinggalkan perkara yang lebih penting. Wujuhu yawma izin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Wajah manusia yang beriman pada hari tersebut, iaitu pada hari kebangkitan, berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, mana mereka menghadap Tuhan mereka. Wa wujuh yawma izin basiratun tazunnu ay yuf'ala biha faqirah. Yazunnu ay yuf'ala biha faqirah. Manakala bagi orang yang kafir, yang tidak beriman dengan Allah, yang melawan Allah, yang bertentangan dengan orang yang beriman tadi, wajah mereka itu dalam keadaan suram. Dan mereka pada hari tersebut benar-benar meyakini bahawa mereka akan diperlakukan dalam keadaan yang hina, iaitu akan merasai azab yang menyeksakan. Kalla iza balagatit taraqiya wa qila man raqa. Allah bagi tahu, kalla, jangan sampai roh sudah berada di kerongkong. Kenapa pada masa itu, di mana roh dah sampai kerongkong, kamu yang sibuk tak percaya, tak yakin dengan adanya hari kebangkitan, tak yakin akan bertemu dengan Allah, tak yakin dengan hari akhirat, pada masa itu baru kamu percaya. Tatkala roh dah sampai kerongkong, orang-orang yang di sekeliling kamu, dia akan bertanya, mereka akan bertanya, wa qila man raqa, siapa yang dapat menawar jampi? Siapa yang dapat mengubati orang yang sedang nazak ni? Siapa yang boleh rawat dia? Siapa yang boleh ubat dia? Siapa yang dapat sembuhkan dia? Wa zanna annahu al-firaq. Orang yang sedang nazak itu, pada saat itu baru dia percaya. Dia sedar, dia yakin saat perpisahan akan tiba. Dia percaya dia akan berpisah dengan dunia. Dia percaya dia akan berpindah ke negeri abadi. Pada masa itu baru akan percaya. Waltaffatis saqu bis-saq. Maka datanglah kematian yang bertindih-tindih
ila rabbika yawma izinil masaq. Kepada Tuhanmu lah akan ditentukan balasan buat kamu. Wala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla. Tapi orang yang tak beriman dengan perkara-perkara ini, tak beriman dengan hari akhirat, tak beriman dengan hari kebangkitan, mereka tak percaya. Jadi bila mereka tak percaya, mereka tak beriman dengan keesaan Allah, mereka tak percaya dengan Rasul, dan mereka tak percaya dengan Al-Quran. Wala solat, mereka tidak mendirikan sembahyang, mereka tak solat, tak mengerjakan solat. Walakin kazzaba wa tawalla, mereka dustakan dan mereka berpaling. Summa zahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian mereka akan pergi ke ahli keluarganya dalam keadaan berlagak, meninggi diri. Aula laka fa'aula. Jadi orang-orang yang berpaling daripada percaya dengan Allah, Rasul dan Al-Quran, kemudian mereka tidak mengerjakan sembahyang, mereka mendustakannya, mereka berpaling, maka Allah bagi amatan. Wahai orang yang kufur lagi ingkar, aula laka fa'aula. Sudah dekat kebinasaan bagi kamu. Kehancuran akan dekat dengan kamu. Dah tak lama dah. Summa aula laka fa'aula. Api neraka lah. Api neraka lah lebih layak kepada kamu. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia tidak menyangka bahawa mereka itu akan dibiarkan begitu saja, tanpa akan dibangkitkan dan dipertanggungjawabkan dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia? Maksudnya, adakah manusia sangka bahawa mereka akan dibiarkan je? Mereka hidup, mereka buat maksiat, mereka buat jahat, kemudian mereka mati, dah selesai, begitu saja. Tak. Situasi yang betulnya, mereka hidup di atas dunia, mereka buat maksiat, mereka buat dosa, kemudian mereka mati, mereka akan dibangkitkan semula, dihidupkan balik, dan mereka akan dibalas, dipertanggungjawabkan dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Mereka akan dipertanggungjawabkan dengan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan jahat yang mereka buat di atas dunia dulu. Alam yakunu nutfatan min mani yumna. Bukankah manusia itu berasal daripada air mani? Mani yumna, yang terpancar. Ni Allah nak beritahu kepada orang-orang yang tak percaya tulang-tulang mereka itu boleh dikumpulkan balik, boleh dihidupkan balik. Allah bagi tahu, bukankah kau dulu diciptakan daripada air mani? Setelah air mani, ibu boleh jadi manusia. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian menjadi seketul darah beku, kemudian Allah jadi ciptakan mereka dan menyempurnakan ciptaan mereka. Faja'ala minhu zawjayn zaka wal unsa. Maka daripada itu jadilah lelaki, jadilah perempuan, dua pasangan berbeza jantina. Alaysa zalika biqadir ala ayyil mauta. Bukankah Allah berkuasa? Kalau itu Allah boleh buat macam tu, bukankah Allah lebih berkuasa boleh hidupkan orang yang mati? Daripada air mani boleh jadi manusia. Bukankah Allah boleh ciptakan balik, boleh hidupkan balik? Kedua, daripada tak ada kepada ada. Yang ni, kali ini mereka dah ada dah barang-barang, dah ada dah tulang-tulang. Allah cuma hidupkan balik je. Jadi inilah penghujung surah, penghujung ayat dalam surah Al-Qiyamah, yang untuk Allah menafikan ketidakyakinan orang-orang kafir bahawa mereka akan dihidupkan semula. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'th. Wahai manusia, jikalau dikau berasa ragu-ragu dengan hari kebangkitan, dikau berasa ragu bahawa dikau akan dihidupkan balik, fa inna khalaqnakum min turab. Allah ingatkan, kami telah jadikan kamu daripada tanah, daripada parti makanan yang berasal daripada tanaman dan haiwan-haiwan di bumi. Itu maksud turab, tanah. Summa min nutfat, Allah tukarkan dia menjadi air mani. Air mani yang berasal daripada parti darah, dan darah itu pula berasal daripada parti makanan tadi. Summa min nutfah, summa min alaqah. Mani daripada tanah, kemudian jadi air mani, kemudian jadi darah beku. Selepas darah beku,
summa min mudghatin mukhallaqah. Ya Allah jadikan daging mukhallaqah, daging yang disempurnakan, wa ghairi mukhallaqah, yang belum disempurnakan. Linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Kemudian kami tetapkan daging tersebut di dalam rahim seperti mana yang kami hendak, ila ajalin musamma, sampailah beberapa ketika, summa nukhrijukum tifla. Setelah beberapa masa, beberapa detik, beberapa waktu ditetapkan daging tersebut di rahim, maka barulah Allah keluarkan menjadi nukhrijukum tifla. Allah keluarkan menjadi bayi. Summa litablughu ashuddakum. Sesudah bayi itu dikeluarkan, maka menjadilah ia orang dewasa. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Ada dalam kalangan kamu yang dimatikan masa kecil dan dimatikan masa dewasa. Maksudnya mati muda. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Dan ada di kalangan kamu yang Allah panjangkan umur sampailah tua nyanyuk. Maknanya kita semua ni ajal lain-lain, berbeza. Daripada ayat ini Allah dah bagi tahu kematian kita tak sama. Walaupun kita sebaya, dalam batch kita tu ada 100 orang. 100 orang tersebut hari meninggal bukan pada tahun yang sama. Dan bukan pada kategori peringkat usia yang sama. Mana ada yang meninggal muda, ada yang meninggal masa alam universiti, ada yang meninggal masa alam pekerjaan, ada yang meninggal masa bujang, ada yang meninggal masa baru kahwin, ada yang meninggal masa baru dapat anak, ada yang meninggal masa dah beranak pinak, ada yang meninggal masa dah tua, bau pencen, ada yang meninggal masa dah tua bangka. Maksudnya semua lain-lain. Wa minkum man yuraddu ila azali umuri kay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ada dalam kalangan kalian yang dipanjangkan umurnya sampai tua nyanyuk sehingga ia tidak ketahui lagi perkara yang dia dah tahu sebelum. Maknanya dia dah berhadapan dengan benda-benda yang dah lama tapi dia dah tak ingat, dia tak tahu dah. Contoh dia pernah melalui zaman kemerdekaan, baru mula merdeka 1957. Sekarang dia dah tua nyanyuk dah. Dia dah tak ingat apa-apa yang berlaku masa tu. Dia tak boleh nak sampaikan kepada kita lagi. Allah bagi tahu lagi, Allah bagi tahu hujah lain untuk meyakinkan orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Selain daripada Allah bagi tahu pasal kejadian ciptaan manusia ni, Allah bagi tahu tak kejadian tanah bumi. Wa taral arda hamidah. Dan kemudian kamu tengok bumi yang kering. Bumi yang kering kamu tengok. Fa iza anzalna 'alaihal ma' ihtazzat. Tatkala kami turunkan air ke atas bumi yang kering tu, tanah itu bergerak, tumbuh-tumbuhan merecup. Walabat, kemudian proses yang kedua iaitu proses tanah itu menggembur busuk. Kemudian proses yang terakhir adalah menumbuhkan tanaman daripada pelbagai jenis pasangan. Zalika bi anna Allaha huwal haq. Dengan hujah-hujah ini bermakna Allah itulah benar. Wa annahu yuhyil mauta. Dan dia menghidupkan orang yang mati balik. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu itu. Wa anna as-sa'ah atiyah. Dan hari kiamat akan datang. La raiba fiha. Tidak ada keraguan, tidak ada syak. Perkara itu pasti berlaku. Tidak ada sama-sama. Wa anna Allaha yab'asu man fil qubur. Dan Allah akan bangkitkan semua daripada kubur. Tiap-tiap manusia yang di dalam kubur, Allah akan bangkitkan semua daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman penghujung dunia tersebut. Termasuklah diri kita sekali, Allah akan bangkitkan. Jadi inilah hujah-hujah yang mana Allah nak sampaikan kepada orang yang sukar untuk percaya bahawa mereka akan dibangkitkan sesudah mereka mati. Saya rasa sekadar itu saja dahulu buat masa ini. InsyaAllah panjang umur, ada umur kita jumpa lagi. Yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati. Yang besar itu nafsu,
Yang berat itu amanah. Yang mudah itu mengerjakan dosa. Yang sukar itu melakukan pahala. Ada mata, pandanglah keindahan. Ada mulut, berbudilah pertuturan. Ada hati, berilah kesayangan. Tiada dinamakan laut jika tidak bergelora. Tiada dinamakan insan jika tidak punyai salah dan silap serta dosa. Untuk itu, sekian. Terima kasih. Wa jazakumullahu khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.